Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Okey, pertama sekali sama-samalah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat lagi bersama pada malam ini, dapat lagi solat secara berjemaah, dapat lagi bersama dalam majlis ilmu. Dan seantum lah, ana ingatkan supaya kena rasa syukur dah, kena rasa bertuah sebab Allah bagi kepada kita peluang untuk duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab di luar sana ana ayat ni kebanyakan orang. Si antum ni antara orang yang sedikit. Di luar sana ramai orang yang tidak terdetik dalam hati dia nak tambah ilmu, nak menuntut ilmu, tak ada. Dan dia rasa apa yang dia tahu tu cukup dah. Ramai di luar sana. Antum tak apalah, mari sekolah duduk ramai, duduk 200, 300 ni. Suruh ramai dah. 300, 200 ni nak banding dengan luar sana, nisbah dia sikit sangat. Dan kita boleh tengok kes-kes yang terbaru hari ni pun ada, budak kena tikai. Banyak masalah-masalah akhlak. Jadi kita harap lah, ana berharap, semua ustaz-ustaz berharap antum duduk pondok ni belajar sungguh, sebab peluang ni hanya mari sekali. Dia berlalu sekolah menengah ni kan, masuk U, lepas masuk U, kerja, lepas kerja, nak bini pula, tak ada dah. Habis dah masa untuk belajar, masa tu untuk berkhidmat pula. Boleh? Itu antara benda yang kita kena muhasabah, kena pakat-pakat syukur banyak-banyak. Okey. Dan Alhamdulillah hari ni kita akan sambung pengajian kita. Dan ana harap jangan dok buah. Jangan dok buah, tulis gapo hak ana ayat. Sebab keberangkalian ana ngajar ni, ana tak ulang dah lepas ni. Dah kita ngaji ni, kita tak ulang dah. Dan kita tak tahu bila pula akan jumpa ilmu faraid ni. Boleh? Yang banyak yang menulis, tutup mulut. Boleh? Tak? Semua bawa buku, semua bawa kalam. Betul? Okey. Jadi ana harap jangan duk buat, tulis apa kita nak bincang pada malam ni. Okey, minggu lepas ana ada berhentilah pada pengenalan jugalah, dan malam ni pun nak sambung sikit lagi pengenalan berkaitan dengan ilmu faraid. Dan minggu lepas ana sebut tentang rukun. Siapa ada tulis rukun? Rukun pewarisan ni dia ada 3. Tulis dah. Kau ada dah tulis minggu lepas? Ana ada ayat. Tak ada rukun ni, tak ada pewarisan. Yang pertama adalah si mati. Si mati. Kalau tak ada si mati, tak jadi pusaka, terus hidup lagi. Okey, kedua, al-waris. Ada waris. Kalau tak ada waris, nak waris kan? Yang ketiga, al-maurus, iaitu harta. Kalau tak ada harta, nak waris. Jadi 3 benda ni dia kena ada. Kalau tak ada salah satu, kau tak ada ketiga-tiga kau, orang tak panggil warisan. Boleh. Yang seterusnya, ana sebut minggu lepas berkaitan dengan syarat dia.
Tahu ke rukun dengan syarat ni? Rukun ni dia sebahagian daripada sesuatu tu. Macam masjid ni. Rukun tiang. Kalau tak ada tiang tak jadi masjid Putus. Tak jadi masjid. Supaya juga orang anak ayat tadi, hak 3 perkara tu tak ada si mati, tak ada waris dan tak ada al-maurus, tak ada ketiga-tiga ni, tak ada pewarisan. Gitu. Jadi syarat pewarisan ni adalah benda hak kena perkara luar. Sebagai contohnya di ayat sini, mati tuan harta baik hakiki maupun hukmi. Okey. Syarat dia kita kena pastikan si mati ni boleh tulislah. Si mati ni kena mati secara hakiki. Hakiki ni ke mana? Ada mayat depan. Boleh? Ada mayat depan. Kita tahu dia mati. Kena tulislah istilah kematian secara hakiki. Ada mayat, kita tahu kubur duk mana. Itu yang pertama. Yang kedua, secara hukumi. Secara hukumi ni ke mana? Contoh, HMH 370. Naik, hilang. Cari tak jumpa. Jadi kita nak hukum lagu mana? Dia mati ke hidup? Tak boleh jawab. Lagu mana kita nak kita nak bagi harta saka dia ni, kita kena tahu dia mati. Jadi lagu mana kita nak tentu dia ni mati ke tak? Jadi ada satu kaedah lagi, orang panggil kematian kematian secara hukumi. Yang mana hukum mahkamah yang menjatuhkan bahawa si mati telah meninggal. Boleh? Tulis dua ni. Secara hakiki, secara hukumi. Hakiki, mayat ada depan kubur, kita tahu duk mana. Yang kedua adalah hukumi yang diputuskan oleh mahkamah. Kalau kata contohlah, ada orang tanya Ana, dia cerita-cerita bahawa waris ni hilang. Salah seorang waris ni hilang. Contoh. Ataupun si mati ni, pemilik harta ni hilang. Tak tahu duk mana. Ana sebagai orang yang boleh mengira tahu ilmu faraid, bukan bidang kuasa Ana. Ada? Ana boleh tak? Mati dah ni, walik-walik mati dah. Tanya, umur berapa? Dia kata umur arwah ni, masa hilang ni, umur 90 dah. Hilang mana? Hilang tak tahu gimana. Khabar hilang gitu ya. Bila tahun hilang? Tahun 2010. Ana pun mikir, rolik-roliknya mati dah ni. Ada contoh lah. Ana secara logiknya Ana mikir gitu. Tapi Ana tak boleh nak putuskan dia mati ataupun tidak. Sebab bukan bidang kuasa Ana. Jadi yang boleh memutuskan dia mati ataupun hidup adalah mahkamah. Dan sebab tu nama hukumi. Boleh? Okey, yang seterusnya. Hidupnya waris ketika tuan matinya tuan harta. Macam Ana ayat dah minggu lepas. Tapi tadi Ana tak setuju lagi kan? Okey, hak ni hidup waris. Jadinya si mati ni, waris ni, dia kena hidup semasa kematian pemilik harta. Walaupun dia tu meninggal selepas tu. Boleh? Dia tetap berhak. Macam ayat, dia dikira sebagai kematian berlapis. Yang mana si mati hu asal, dia ada harta, okey. Dan ada waris dia. Mungkinlah 3 orang, 4 orang. Dan salah seorang waris ni meninggal lepas dia. Jadi dia pun berhak. Jadi hak dia tadi akan pergi ke waris dia pula. Orang panggil kematian berlapis. Yang ketiga, mengetahui masalah warisnya. Jadi kita kena siasat lah. Dia tinggal gapo, siapa waris dia. Harta ni lagu mana, harta alih ke tak alih. Kena cek lah kau lah. Barulah kita boleh buat pengurusan pusaka tadi. Beres. Besar. Yang seterusnya. Anak setuh tentang sebab. Sebab-sebab kepada pewarisan. Boleh tulis ke? Sebab-sebab kepada pewarisan. Sebab-sebab pewarisan ni, ada kebanyakan kitab dia sebut 3, ada sebut 4. Tapi tak apalah, kita ambil banyak sekali. Yang pertama, hubungan keturunan. Hubungan keturunan.
hubungan keturunan lagu mana? Hubungan darah lah maksudnya. Dia asal usul kita ataupun furuk kita. Kalau kita ngaji sebelum ni. Kalau anak pernah ayat dia. Keturunan. Kalau keturunan ni dia bagi kepada 4 cabai. Yang pertama adalah furuk. Furuk ni siapa? Anak, cucu, cicit dan ke bawah. Boleh. Yang ke atas pula, orang panggil usul. Asal usul kita. Ayah kita, nenek kita, datuk kita ke atas. Boleh. Lepas tu dia ada waris tengah. Waris tengah ni adik-beradik kita. Adik-beradik kita, seibu sebapak, seibu sebapak. Lepas tu kalau tak ada, dia pergi ke keturunan dia. Iaitu untuk adik-beradik lelaki lah. Keturunan dia. Dah. Anak saudara. Dia ada lah, nanti kita tengok pula lepas ni insyaAllah. Okey. Yang seterusnya adalah waris sisi yang keempat lah. Iaitu barisan pak saudara kita. Jadi ini mereka ni adalah waris yang dapat melalui hubungan keluarga. Nasab, keturunan. Boleh. Yang kedua, sebab kepada warisan ni ada hubungan pernikahan. Pernikahan lagu mana? Antara suami isteri lah. Dua orang ni je. Suami isteri. Sekiranya berlaku kematian kepada isteri, suami mewarisi. Dan jika isteri meninggal, suami mewarisi. Kau tulis ni ayat ni. Sekiranya meninggal kepada suami, isteri lah mewarisi. Baliklah dua tu. Boleh. Dan kita kena ingat juga, sekiranya berlaku perceraian. Perceraian. Dan perceraian tersebut kita kena pastikan antara dua. Talak bain ke talak raj'i. Sekiranya dia talak raj'i dan mati dalam tempoh rajak. Contohlah 3 kali suci dah. Balah cerah. Selepas seminggu tu mati tok lelaki. Sakit jantung ke, kuat mikir ke, ikut dia lah. Mati. Isteri yang kena cerah tadi, dalam tempoh tolak raj'i, isteri tersebut berhak dapat harta pusaka suami dia. Lepas habis, kita kata habis tolak tu, habis tempoh iddah, maka suami dia tak berhak dah. Dalam tempoh iddah sahaja. Boleh. Begitu juga, sekiranya dalam tempoh perceraian tu, talak tu, isteri yang meninggal, suami dia juga berhak. Ana ada satu kes yang mana dia balah. Balah dan berlakulah perceraian dekat mahkamah. Dalam tempoh rajak tu, berlaku kematian kepada isteri. Isteri dia ni semakin memburuk. Dia punya kesihatan semakin memburuk, meninggal. Jadi si mati ni dia tak ada anak. Dan suami dia ni kalau tengok kepada pembahagian Allah bagi, dia akan dapat 1/2. Jadi adik-beradik marilah jumpa anak. Tanya, lagu mana ni ustaz? Sebab apa? Adik-beradik ni mestilah dia akan nampak kalau kata bagi kepada suami separuh harta dia. Separuh harta si mati ni, si isteri ni boleh ke suami. Adik-beradik tak berhati lah. Bagaimana? Berlaku perceraian dah. Lepas tu berlaku kematian kepada adik-beradik dia. Dan harta separuh pergi ke suami. Sedangkan berlaku perceraian dah. Apabila marikan anak terang bahawa ini adalah hukum Tuhan. Tilka hududullah. Ini adalah ketentuan. Jadi nak tak nak kita kena bagi kepada suami tu. Dan apabila berlaku gini, anak kata marilah panggil belaka. Panggil belaka, buat secara online je lah. Panggil, gapo suami tu buat dengan harta pusaka tu. Lepas terang molek apa semua, suami tersebut dia infak. Huk dia boleh tu, ke tempat-tempat kebajikan. Anak kata alhamdulillah. Maksudnya suami pun
kita kata bekas suami lah. Suami pun memahami. Maksudnya lepas kita terai, faham, molek hukum faraid ni, dia pun ada silap sebanyak, sikit sebanyak dengan arwah isteri dia. Dia nak tebuh. Tak apalah. Hak ni sebagai tebuh kesilapan yang telah dibuat antara suami isteri tu. Dia infak. Jadi kita kata kalaulah semua orang boleh faham hukum faraid, memahami hikmah dia, harmoni lah. Okey. Yang seterusnya, permudahkan apa ni? Okey, pemerdekaan hamba. Ni tak ada masa kita lah ni, tak ada lah. Takut lepas ni berlaku ada pula sistem ni, Allah Alam. Tapi lah ni kalau kata si mati ni meninggal, si mati meninggal, tak ada orang lain dah. Tak ada orang lain dah waris dia kecuali tuan hok dia merdekakan. Jadi tuan dia tu boleh atau pusaka si mati. Tapi kalau si mati ni ada keluarga, dia akan pergi ke keluarga dululah. Tapi kalau tak ada, sebab kepada pewarisan ni, tuan pembebas hamba tersadi boleh atau pusaka. Boleh. Yang keempat ni, ada kebanyakan kitab tak ada tulis. Tapi dua buku ana syarah ni, dia ada tulis iaitu pihak Islam, jihadil Islam. Iaitu kalau sini dia nak tuju kepada Baitul Mal. Contohlah, si mati ni, dia tak ada waris, tak ada pelakar. Keluarga dia tak ada, setelah seminggu, tak ada keturunan, seorang dia ya. Last sekali, harta nak pergi mana? Harta tersebut akan pergi ke Baitul Mal. Boleh? Dia harta si mati ni dia tak akan duduk gitu je. Dia akan dimanfaatkan antara boleh ke waris, boleh kepada pasangan, boleh kepada kita kata pemerdeka hamba, dan tak ada belaka dia akan pergi ke Baitul Mal. Jelas Yang seterusnya, ni asas-asas ni anak pergi cepat. Sebab apa? Sebab kalau pergi detail, boleh pergi detail. Panjang. Okey. Yang terakhir adalah anak nak sebut tentang mawani' al-irs. Itu penegahan pewarisan. Penegahan warisan ni lagu mana? Dia asal boleh. Tapi ada sebab ni menyebabkan dia tak boleh. Boleh tulis antum punya nota tu. Asal dia boleh, tapi disebabkan ada sebab ni menyebabkan dia tak boleh. Yang pertama ialah pembunuhan. Sekiranya waris ni, kita kata anak lah, penyebab kepada kematian ayah dia. Penyebab kepada kematian ayah dia. Anak tersebut tak boleh pusaka. Dan kita kena tahu juga pembahagian pembunuhan ni dia ada 3, iaitu qatlul khata' ataupun qatlu bil amd. Pembunuhan secara sengaja. Lepas tu pembunuhan syibih amd. Amd tu gana? Entah ambil pistol, entah tembak. Mati. Jelas dah, pistol tu boleh membunuh. Boleh. Entah ambil apa? Entah letak racun. Balik dah, minum racun mati. Boleh. Qatlul amd. Atau kedua adalah qatlul syibil amd. Syibil amd ni ke mana? Gura. Golik-golik katak dengan buku. Entah ambil buku, entah katak saya, entah mati dia. Contohlah. Golik-golik dengan buku ni mati tak? Tak mati. Tapi dengan kita kata syibil amd tadi, kena mati. Dan yang ketiga adalah qatlul khata'. Tersalah. Contohnya, kalau tengok kitab-kitab, dia bagi contoh, dia pergi memburu lah. Pergi memburu masuk dalam hutan.
Dia tengok benda-benda gerak. Macam rusa. Dia pun tembak. Pom. Ha, dia bunuh tu secara salah. Dia ingat kau rusa. Dia cek-cek kau sain dia. Mati sain dia. Jadi dia 3 pembahagian pembunuhan ni. Ketiga-tiga jenis pembunuhan ni semua tak boleh. Semua tak boleh. Boleh. Contoh ayah dia tadi. Anak dengan si ayah tadi. Yang pertama secara sengaja. Dia ambil pistol tembak ayah dia. Nampak orang tua ni mati pun tembak. Nak harta. Confirm tak boleh. Okey. Yang kedua, syibih qatl. Qatl bil istilah kita syibih qatl. Dia ambil buku kau, ambil rotel kau, gerai, orang tua ni pak rotel, mati. Golik-golik rotel tu tak mati. Tapi dia rotel tu boleh menyebab mati. Tak boleh juga. Yang ketiga, tersalah. Tersalah contohnya, kes ni tersalah ni banyak. Contohnya dia bawa kereta derah. Bawa kereta derah. Ayah dia ada tepi. Ketemu tu pelaku kemalangan. Meninggal ayah dia. Jadi dialah penyebab kepada kematian ayah dia tadi. Dia pun dalam situasi ni pun tak boleh juga. Cumanya ada persoalan lah. Lagu mana kalau dia bawa dengan cermat dah kereta lah. Kita kata ayah dia ada tepi, meninggal ayah dia. Hak ni ikut mazhab kita tak boleh. Tetapi kalau kata dia boleh buktikan bahawa dia ni tidak bersalah dan sebagainya, disebabkan kesalahan orang lain, dan mungkin kita kata mahkamah boleh menentukan si anak boleh ke tak. Kita kena tengok kepada situasi dan benda tu ditentukan oleh mahkamah. Bukan anak, bukan siapa-siapa. Mahkamah kena tentukan sebab dia tak klik kepada mazhab lain dah. Okey, beres Yang kedua, kufur atau murtad. Kalau tengoklah kita abang-abang ni, Kitabul Mawarith tu dia akan tulis ikhtilafuddin, berbeza agama. Berbeza agama tak boleh juga. Contohnya si anak dengan si ayah. Okey. Ayah ni perlu Islam. Ayah dia kaya, jutawan. Jutawan. Duit lebih 10 juta. Anak ni kita kata tak boleh perlu Islam lagi. Tak boleh. Okey. Meninggal ayah dia, anak dia tak boleh. Sebab berbeza agama. Begitu juga si anak tadi. Si anak ni masuk Islam. Ayah dia masih kafir. Jadi mati anak ni, ayah tak boleh juga. Boleh. Benda ni si antum kena tahulah. Kena tahu. Dan benda ni walaupun kita kata jarang dalam masyarakat kita lah untuk Kelantan ni jarang. Tapi ada berlaku. Sebab Nabi kita SAW bagi tahu, la yaris al-muslim al-kafir la yaris wa la yaris kafir al-muslim. Hak ni hadis daripada riwayat Bukhari Muslim. Adalah sumber panggil dalil dia. Jadi kena ingat sebenarlah. Kalau kata si ayah dia kita kata ada harta ataupun ada harta, jadi berbeza agama tu menyebabkan salah seorang tu dia tak boleh. Tak boleh. Yang ketiga, perhambaan. Hamba. Contohlah, walaupun zaman lah ni tak ada, tapi benda ni berlaku. Benda ni berlaku pada zaman dulu, iaitu perhambaan. Jadi contohlah, ayah ni merdeka. Anak dia ni dia hamba. Kalau hamba dulu berperang lah, diperang jadi hamba. Ayah dia ni ada harta. Jadi anak dia asalnya anak dia boleh. Tapi disebabkan anak dia ni jadi hamba, menyebabkan anak tersebut terhalang mendapat pusaka. Okey. Jelas Dan yang keempat, mawanik dia adalah ni poin yang keempat ni sepatutnya 3 je lah.
membunuh, ikhtilafuddin, kufur ataupun murtad, ataupun perhambaan. 3 ni. Tapi ada setengah kitab dia tambah seorang lagi. Macam kitab anak ni, dia tambah sikit. Poin dia adalah kesamaran waktu mati. Kesamaran waktu mati ni lagu mana? Contoh. Ada, kita kata berlaku kemalangan. Kemalangan jalan raya. Dalam kereta tu ada si anak dengan si ayah. Jadi apabila aksiden tu mati dua-dua. Dan mati dua-dua ni tak tahu siapa mati dulu. Tak tahu siapa mati dulu. Buat forensik ke apa, tak tahu mati dulu. Mungkin disebabkan acul lebur dah, mayat terbakar dah, tak boleh nak cek siapa mati dulu. Masa ni kedua-dua tidak mewarisi satu sama lain. Macam kita lalu sebelum, kalau kata ayah mati dulu, kita boleh tahu ayah dia mati pada pukul 7 malam. 7:01 malam, anak pula meninggal. Jadi si anak tadi, dia mewarisi hak atas ayah. Boleh. Tapi kalau kata kedua-dua tu tak boleh nak kesal, mati pukul apa. Jadi kita kata doktor forensik ayat, okey, jangkaan kematian si mati ni pada pukul 7 malam, kedua-dua 7 malam, maka secara automatik kedua-dua ni tak boleh mewarisi satu sama lain. Boleh. Itulah sikit kita panggil pengenalan. Dan anak tanya, saya hantu tulis ke tak? Nampak relax kau khusyuk dengar. Tulis dah. Rugi ni kalau tak tulis, pani tak tahu mari bila pula kita boleh tengok. Okey. Sekarang ni kita pergi ke yang seterusnya. Kita nak tengok buka kitab dah. Buka kitab si antum. Muka surat apa? 131, betul? 131 tengok. Okey. Kita baca daripada awal dah. Buat anak cerita itu semuanya lah pengenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Faraid. Ini kitab pada menyatakan hukum berbahagi pusaka. Kita jelas dah. Tarikh dia, apa lagi? Faedah dia, sumber dia, perkara yang dibahaskan. Kita pun kecek juga rukun dia, syarat dia, sebab dia, penghalangan dia. Kita sebut belaka dah. Okey, beres. Jadi sekarang ni kita nak lagu mana harta ni nak diurus. Maka kita sebut dimulai daripada harta peninggalan mayat itu. Perkataan tak boleh nak baca tu tulis kat Melayu dah. Mana tak boleh nak baca tu tulis kat Melayu. Pani mari suruh main ngajar boleh sebut mula. Okey, dimulai daripada harta peninggalan mayat itu dengan belanja kematian. Jadi apabila berlaku kematian kepada si mati, gapo kita nak mula dengan harta ni? Harta pusaka arwah ni kita nak mula dengan gapo? Maka kitab ni kata dimulai peninggalan mayat itu dengan belanja kematian. Belanja kematian ni gapo? Hak ni nak kena jelas. Belanja kematian ni apa yang berkaitan dengan belanja mati lah. Sebagai contoh dia, belikan kafe. Belikan kafe kakak-kakak dia tu. Ada dia punya anak pun tak ingat juga bagai-bagai dia tu. Upah gali kubur. Lah ni siapa tak ngaji sungguh tak boleh jadi upah gali kubur. Boleh upah. Contohnya. Upah mandi mayat. Orang mandi ni diberi upah sikit. Boleh. Untuk pengurusan si mati
Boleh. Dan nak kena jelas juga, bukan semua melibatkan si mati ni, belanja tu melibatkan si mati, melibatkan pengurusan. Ada juga yang kita guna dalam masyarakat kita secara adatnya kita buat tahlil. Walaupun hukum tahlil tu anak tasbih BCS ni ada orang buat tahlil. Ada buat kita kata lepas semaya bagi duit 5 ya, 10 ya, 20 ya. Deh. Malam pula baca Quran, juzuk. Deh. Kata hadiahkan kepada si mati. Anak tak bincang pada hukum perbuatan tu, anak bincang perbuatan tu ada kita kata masyarakat kita beri upah. Jadi beri upah ni kena beringat sebenar. Sebab apa? Hak kita ayat tadi baca Quran. Semaya mayat tadi. Apa lagi? Tahlil. Hak ni tak boleh nak guna harta pusaka. Boleh. Dia bukan pengurusan. Dia bukan pengurusan harta pusaka. Hak ni kalau nak guna duit waris. Dah. Guna duit waris. Ataupun nak guna duit daripada khairat kematian ke orang mari lawak ke, boleh guna duit tu. Dia sebab hak tu tidak ada kaitan dengan pengurusan pusaka. Tidak melibatkan harta si mati. Boleh. Hak harta si mati dia ada hukum hakik dah. Lepas tu ada orang tanya, boleh ke nak guna juga? Nak guna juga. Boleh dengan syarat. Dengan syarat lagu mana? Kita kena selesai dulu kewajipan hak perlu kita baca lepas ni. Kewajipan terhadap atas pusaka, bagi pusaka setiap waris tahu dah bahagian masing-masing. Okey, lepas tahu tu bagi kepada waris-waris waktu ubik daripada bahagian dia. Boleh ya? Waris waktu ubik daripada bahagian dia. Sebab tu kalau kata nak waktu ubik juga ni, bukan semua waris boleh waktu ubik. Sebab ada waris hak jenis bau hama. Si Anton ni bau hama. Si Anton ni masih bau hama. Kecuali buat 18 ke atas dah. Jadi bau hama ni tak boleh buat keputusan. Tak boleh buat keputusan lagi. Dan keputusan walaupun dia setuju, tidak diterima pakai. Si Anton kena lepas pada 18. Kalau ikut undang-undang kita, lepas pada 18. Sebab apa? Sebab pertimbangan si Anton masa ni mungkin dipengaruhi orang. Waris-waris hak tu wadah dan sebagainya. Anton tak nampak lagi kepentingan duit tu. Harta tu. Ada banyak waris hak kena tipu. Hak kecil-kecil ni bagi persejuan. Sedangkan persejuan hak waris-waris yang kita kata OKU. Secak akal dan sebagainya lah. Ataupun budak-budak. Hak ni tak boleh bagi persejuan. Waris hak dewasa, akhir balik dewasa dah. Dan dia mampu bertasarruf. Hak ni sahaja waris yang boleh bagi persetujuan untuk guna duit tu untuk buat. Yang anak-anak ayat tadi. Tahlil, bagi, kita kata bagi duit untuk semaya dan sebagainya. Hak tu boleh. Dengan syarat tadilah. Waris-waris tertentu. Dia nak boleh kata hak ni, kita takut apabila kita buat hak-hak terhadap pusaka tadi, habis dulu lagi bayar hutang. Kita akan jumpa bayar hutang. Duit arwah ni, harta arwah ni, semua bayar hutang, licin. Jadi, mana bahagian waris ya? Sebab bahagian waris ni adalah last sekali. Jadi kalau kata kita guna duit tersebut, duit pusaka ni untuk guna, untuk tahlil, untuk baca Quran, untuk solat apa semua, secara tak langsung sebenarnya takut kita terambil hak penghutang. Sedangkan hak penghutang tu wajib kita bayar. Nah kita juga takut ada bahagian anak yatim. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara. Semuanya orang yang makan harta anak yatim ni secara zalim, dia makan api neraka. Kita takut kita tu terjebak, kita makan api neraka. Jelas.
Ingat deh, seantum balik ni walaupun alah tak cukup umur lagi, tapi kalau kata berlaku kematian dalam keluarga kita, oh ya, ni duit ni nak guna duit mana ni? Ha, nak guna duit mana? Kalau nak guna duit waris sendiri tak apa, sila. Tapi kalau duit saka jangan. Kena oyak ke keluarga deh. Boleh. Supaya kita tidak melanggar syarak. Deh. Kalau kata tak ada duit, nak buat tahlil, tak ada, ayah bagilah sebab benda tu kita kata sampingan ataupun ihsan je. Hadiah je. Benda tu kita kata dari segi pemberian tu tidak wajib pun. Tanggungjawab orang maya, orang mari semaya jenazah. Tanggungjawab sebagai seorang Islam. Baca Quran apa semua tu. Alah kalau kata kita terima pandangan Imam Ahmad yang boleh sedekah kepada si mati, tak apalah, tak ada masalah pun. Jadi kena jelas situ dah. Dimulai daripada harta peninggalan mayat itu dengan belanja kematian. Boleh guna duit pusaka. Tapi lagu mana kalau si mati ni dia ada khairat kematian, dia ada join lah. Kalau kampung-kampung, kalau badai kebajikan Pondok Sungai Dia, rasa dia ada untuk khairat kematian. Berlaku kematian kita akan guna duit tabung tu untuk pengurusan jenazah. Tak apa guna. Jadi tak perlu sentuh lah harta saka arwah. Kalau ada tabung-tabung untuk pengurusan jenazah. Kalau bandar-bandar selalunya ada jugalah. Selalunya ada juga. Okey eh? Dan itulah benda yang kita kena highlight sikit. Okay, tambah sikit lagi. Dan tanamnya dengan belanja kematian dan tanamnya dahulu daripada membayar hutang dan wasiat. Jadi belanja kematian tadi dan tanam dia tu kena dahulu daripada membayar hutang dan wasiat. Sebab apa? Kalau kata kita bayar hutang dulu, tak tanam mayat. Tahu tak? Mana ni? Tengok dalam buku catatan, Mamat $2. Rumah dia Kota Baru. Tetapi tak tahu duduk mana, tu Kota Baru saja. Nak pergi cari pemiutang ni, busuk dulu mayat. Tengok senarak banyaknya tok ayah ni. Hutang 10 orang. Seorang tu kita tengok 5,000 6,000. Nak macam mana duit dalam bank beku dah. Jadi tak boleh nak buat apa. Kalau kata membayar hutang ataupun wasiat tu wajib dibayar sebelum tanah mayat, belanja kematian dengan tanah dia tu menyebabkan mudarat kepada jenazah tu. Jadi kewajipan yang pertama kita guna duit dia dulu untuk pengurusan kematian dan tanamnya. Boleh dah? Dahulu daripada membayar hutang dan wasiat dan berbahagi pusaka. Okey. Bahagi pusaka ni maksud dia bahagi kepada waris-waris lah. Berapa? Arwah ni meninggalkan suami. Suami ni dia boleh berapa? Okey, tengok arwah ni ada anak. Okey, maknanya suami akan dapat 1/4. Okey, tengok kalau kata tukar situasi. Yang meninggal ni ada suami, meninggalkan isteri. Isteri ni tengok arwah ni tak ada anak. Dia akan dapat 1/4. Kalau tengok ada anak, akan bagi 1/8. Kita akan buat pengiraan. Daripada baki harta tersebut, barulah kita bahagikan kepada waris-waris. Sikit lagi. Melainkan jika bergantung dengan ain harta peninggalannya. Itu hak seperti zakat dan gadaian dan sahaya yang melukakan kerana bergantung aras jenayah. Faham kau? Boleh melainkan. Jadi dia ayat harta tersebut kena uruh untuk pengurusan jenazah dan tanamnya. Didahulu daripada hutang wasiat apa semua. Melainkan maksudnya lah ni
apabila sebut melainkan jika bergantung. Jadi ayat ni menunjukkan dia perlu diuruskan sebelum tanam ayat tadi. Ayat dia ni melainkan. Dia ayat dah kecuali dah. Dahulu daripada membayar hutang dan wasiat dan berbahagi pusaka. Okey. Tanam tadi dibuat sebelum daripada bayar hutang semua. Selepas lah. Hutang selepas daripada belanja, kematian dan tanam dia. Melainkan. Jadi ayat dia ni menunjukkan hak ni perlu buat sebelum belanja, kematian dan tanamnya. Hak ni mazhab Syafi'i dah. Ayat ni adalah hak kita belajar pun mazhab Syafi'i. Tapi kalau tengok jumhur, dia jumhur lah bersetuju bahawa kita kena selesai juga kematian ni. Jadi berkaitan dengan ain tarikah apa semua ni nombor 2 dah. Dia kena selesai kematian dulu. Okey. Jika bergantung dengan ain tarikah. Ain tarikah ni lagu mana? Ain tarikah peninggalan itu hak seperti zakat. Contohlah. Zakat. Dalam harta arwah ni, contohlah dia ada perak begi. Dia ada begi. Okay. The begi ni kita belajar dah dengan Ustaz Ustaz Amirul. Ustaz Amirul ada ngajar zakat. Okey, begi. Setiap 40 sekor begi dia ada nama dia. Tadi arwah ni tak ada waktu ambil zakat. Tak ada waktu ambil zakat. Jadi sebelum tu sebelum belanja tu dia boleh waktu ambil dulu zakat begi. Tapi secara praktikal lah. Secara praktikal tak ada dah nak mikir sebenarnya. Kita ngaji ni baguslah, tak salah. Tapi secara praktikal tak ada dah nak mikir zakat berapa. Arwah ni bayar berapa dan sebagainya. Tak ada nak cek. Sebab kita kena urus mayat ni secara segera. Okey. Seperti zakat. Dan gadaian. Gadaian yang ke mana? Gadaian ni, si mati ni, masa hidup dia ada mah. Si mati ni, masa hidup dia ada mah. Dia ada mah bernilai 10,000. Jadi dia pun desok piti. Desok piti. Jadi, dia nak pinjam. Dia pinjam piti. Dia pergi ke Ar-Rahnu. Jadi, pergi ke Ar-Rahnu. Seguh. Kata-kata, hamba ni nak pinjam duit. Jadi sebagai jaminan lah. Dia nak bagi hutang tu. Dia pihak pemihutang boleh bagi je duit kepada peminjam. Ambil lah 7,000. Contoh dia. Ambil 7,000. Tapi pemihutang ni dia takut. Hutang tersebut kalau kata penghutang ni tak bayar, banyaknya dia kata tak ginilah. Nak hutang boleh, tapi kena gada dulu, letak dulu emah. Letak emah dekat dia. Jadi dari segi pemilikan tu adalah pemilikan penghutang lagi. Dia letak je harta dia sebagai gadai. Okey, sekiranya penghutang ni tak mampu untuk bayar balik. Tak mampu untuk bayar balik. Jadi penggadai ataupun penghutang tadi dia boleh ambil harta kita dengan persetujuan lah. Dijual, dia ambil hak dia dan baki tu akan diberikan kepada pemilik harta balik. Jadi kalau kata berlaku kematian dan ada bahagian yang digadaikan Ar-Rahnu dan sebagainya, hak dia gadai tadi kita kena bayar balik. Hutang tadi kita kena bayar balik. Hutang si mati dan ambil bahagian yang digadaikan. Cumanya secara praktikal, contohlah si mati ni mati hari Jumaat. Ar-Rahnu tutup dah, cuti dah. Lagi claim lagu mana? Lagi bayar hutang lagu mana? Tak boleh lah. Secara praktikal macam
tak boleh nak buat lah. Zaman kita ni tahulah, kalau zaman dulu mungkin kita kata komuniti tu kecil dan mudah. Boleh pergi mudah-mudah ya. Ambil semula, bayar barang gadaya tu. Tak ada masalah dah. Dan ditambah sikit lagi, dan sahaya yang melukakan. Dan sahaya tu dia tulis sahaya deh. Nampak tak? Sahaya tu hamba sahaya deh. Hamba sahaya yang melukakan kerana bergantung aras jenayah pada lehernya. Jadi hamba ni, dia kata dia ni ada buat jenayah lah. Dia ada melukakan ataupun terbuat satu, kita kata satu perbuatan yang menyebabkan kena ganti rugi. Contohlah. Contoh dia ada kita kata gaduh lah, bergaduh. Kalau kata Kelantan panggil gocoh ke, deh. Menyebabkan patah tangan. Patah tangan. Jadi apa patah tangan? Hamba tersebut kita kata dia perlu bayar ganti rugi. Jadi pemilikan hamba tersebut jadi tak sempurna lah, dia kena bayar. Dia kena bayar arsh jenayah tadi. Ganti rugi akibat dia buat jenayah tadi. Pada lehernya, pada zimmah dia. Pada leher dia tu kalau nak terjemah pada zimmah dia. Jadi kewajipan atas zimmah kita untuk bayar ganti rugi jenayah tadi. Dan seterusnya dia kata dan mabi' dan pembeli. Mabi' tu saya tu tengok deh, patek mabi' tu. Mabi' tu bukan Jawi tu. Itu patek Arab. Tulis. Situ maksud dia mabi' adalah pembeli. Apabila mati mustarinya. Apabila mati mustarinya. Mustarinya mabi' ni penjual. Dan mati mustarinya pembeli. Pembeli yang meninggal. Jadi contohnya mamak ni dia ada beli dengan Mahmud contohnya. Dia beli dengan Mahmud. Kalau buat transaksi tu tiba-tiba mamak ni sakit jantung, meninggal. Meninggal. Tak dia nak bayar. Dia boleh ambil lalu. Hok kita kata dia jual ke apa? Dia jual kambing lah. Contoh kambing. Jual kepada kita kata pembeli tak? Kan enak ayat situasi dia. Pembeli dengan penjual. Yang meninggalnya adalah pembeli lah. Pembeli meninggal. Jadi apabila jual beli, maka dia ada pertukaran, betul tak? Sebab jual beli ni dia kena ada akad pertukaran. Pembeli ni dia nak bui, kita kata nak bui duit lah. Tapi tak ada, dia tak ada loan ni. Dia tak ada loan ni. Tak apalah kata butai dulu. Tadi masa alah kelik tu, tiba-tiba kena tepuh demo ataupun sakit jantung. Jadi harta yang tak dia beli tadi, kambing tadi ataupun bibiri tadi, ada molek-molek. Hidup lagi. Dia boleh ambil secara semata-mata lah. Tak perlu kita kata perlu izin siapa-siapa. Sebab tu dia kata kematian apa panggil? Tergantung dengan ain tarikah tadi. Jadi hak ni lah hak praktikal yang hak nampak. Si antung ada beli antara saya hantar beli buku ke apa, tiba-tiba saya hantar rebah. Jadi ada tangan dia tu buku hok kita jual dia tadi. Kita tak ambil lagi duit. Duit dia maksudnya dia nak butai dulu. Kita boleh ambil semata-mata harta hok kita jual tadi. Boleh. Dan juga dia kata muflis. Muflis ni lagu mana? Muflis ni orang yang harta dia, hutang dia lebih banyak daripada daripada apa? Daripada harta dia. Hutang dia lebih banyak daripada harta dia.
menyebabkan dia muflis. Jadi kalau kata berlaku kematian kepada muflis ni, maka harta dia tu kena dahulukan, berikan kepada peminjam lah ikut ke. Tapi sekarang ni apa kita bincang tadi, ada yang praktikal yang boleh kita buat dan ada juga yang kita tak boleh nak buat segera. Maka contoh no, tadi kan gadaya. Lagu mana nak buat? Arwah nu tak buka lagi, mati hari Jumaat, malam pula. Esok cuti hari Sabtu contohnya. Jadi menyebabkan tak boleh nak buat. Okey. Ya, maka segala hukuk yang tersebut ini didahulukan dari atas belanja kematian dan tanamnya. Jadi hok kita sebut tadi, zakat, gadaian, arsh jenayah, ganti rugi jenayah, pembeli dengan penjual tadi kan, muflis. Jadi hak tersebut didahulukan daripada belanja kematian dengan tanamnya. Susah juga kalau nak buat. Tapi tak apalah, kita ngaji malam ni. Dan kemudian daripada selesai yang tersebut, selepas bagi selesai awak tadi, dibayarkan segala hutangnya, kemudian maksudnya lepas pada selesai kita kata tuntutan ain tarikah tadi, tuntutan harta secara langsung tu, barulah kita bayar hutang, bayar hutang. Hutang ni macam ana sebut juga sebelum ni, dia dibahagikan kepada apa? Dibahagi kepada dua. Kalau kitab mana-mana pun dia bagi dua. Iaitu hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. Tapi pada zaman kita lah ni, ana tambah seorang lagi, iaitu hutang dengan organisasi. Sebab kalau kata antum hutang dengan bank, antum hutang dengan CEO dia ke? Tak. Dah kita tak hutang dengan CEO dia. Adakah kita hutang dengan pegawai dia? Tak juga. Sebab pegawai tu pekerja je. Kita berhutang dengan organisasi. Kita hutang dengan bank. Maka ana tambah yang ketiga adalah hutang dengan organisasi. Jadi daripada harta pusaka tadi, kita kena bayar hutang si mati. Boleh Okey. Kemudian maka diluluskan segala wasiatnya daripada as-sulus, harta. Nampak tak tu kata as-sulus tu? Sulus tu terjemahkan dia 1/3. Dah. Kemudian maka diluluskan segala wasiatnya daripada 1/3 harta. Jadi selepas kita bayar hutang-hutang arwah ni, bayar hutang semua dah selesai, dan insya-Allah lah minggu seterusnya dah, kalau kita kata ada rezeki lagi, anak akan jelaskan gapo hutang dengan Allah, apa jelas sikitlah melibatkan fidyah, melibatkan haji. Hal ni pun kena detail sikit. Kita akan pergi detail insya-Allah. Cumanya sini kita secara lalu dah sehingga habis petikai melibatkan harta yang ataupun kewajipan yang wajib ke atas harta pusaka. Jadi apabila dah bagi hutang apa semua, maka kita kena tunaikan wasiat dia. Okey, contoh situasi. Arwah ni dia ada 10,000. Jadi bayar hutang apa semua 4,000. Habis dah 4,000 bayar hutang. Selesai lah. Jadi harta bersih dia lepas pada tolak belaka tu, tinggal 6,000 lagi. Jadi 6,000 ni kita boleh selesaikan wasiat dia dulu. Kita kena, bukan boleh, dia kena selesaikan wasiat dulu. Sebab susunan dia, kita kena selesai wasiat dulu. Dan wasiat ni, macam kita belajar sebelum ni, ana ada baca, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah menetapkan setiap ahli waris tu hak dia. Maksud 1/2, 1/3, 1/8, 1/4. Allah tetap molek dah. Fala wasiyyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk waris. Jadi wasiat yang dimaksudkan di sini adalah wasiat kepada bukan waris. Contoh,
Si mati kata dia nak sikit kepada pondok setengah dia. Dia kata tak sebagai kebajikan dia lah. Jadi dia kata dia nak bagi 1,000. Dah ada 1,000. Kalau kita tengok 1,000 tadi, adakah dia lebih pada 1/3 ataupun tidak? Okey. 9,000 kalau bahagi 3, maksudnya 2,000, 2,000, 2,000. Jadi dia nak ke pondok setengah dia 1,000. Maksudnya dia bawah pada 1/3. Maka kita boleh buat apa? Kita boleh buat seruhlah kepada pondok setengah dia 1,000 tadi. Tapi kalau kata si mati ni dia wasiat mak Nawawi separuh lah. Mak Nawawi 3,000. Mak Nawawi kata, si mati ni kata, dia kata nak beri 3,000 kepada pondok setengah dia. Apabila kita tengok 1/3 tu menyamai 2,000 je. Lebih 1,000 lagi. 1,000 ni lagu mana? Maka 1,000 ni kita kena minta persetujuan waris. Setuju kau? Setuju kau asrak wasiat mak ni nak beri lebih daripada 1/3 ni, 1,000 lagi ni. Apa kira-kira tahu dah. Daripada 1,000 ni hak waris-waris ni sekian-sekian. Tak apalah, semua setuju. Dan waris pun semua dewasa. Tak apa, boleh lah. Boleh suruh kepada pondok setengah dia 3,000. Tapi kalau kata dalam kalangan waris tu ada bawah umur, ada orang OKU, tak mampu bertasarruf dan sebagainya, kan? Hak ni hak dia tak boleh. Hak dia kena kekal dulu seperti mana hak faraid. Dia tak boleh bagi sepersetujuan. Jadi bagi anak lah. Dan apabila tengok wasiat, kalau boleh jangan terlalu umum. Sebab terlalu umum ni menzalimi waris. Contohlah, si mati ni kata dalam harta mak ni, mak wasiat ke 1/3 daripada harta. Letih ya. Apa letih? Apa anak kata letih? Sebab apa? Dia akan menyusahkan waris. Dalam rumah tu 1/3 ada bahagi wasiat. Wasiat pula kena bagi kepada pondok setengah dia. Kira-kira berlaku harta dia bernilai kita bagi, letaklah kita kata bernilai 900,000. Nak mudah lah sebab nak bagi 1/3 tadi. 900,000. Jadi dia kata nak ke pondok setengah dia 1/3 daripada harta dia. Kira-kira rumah dia tu nilai 900,000. 300,000 nak kena serah kepada pondok setengah dia. Nak cari mana? Jangan terlalu umum. Sebab tu kalau wasiat kita kena khususkan wasiat tu berapa kita nak bagi. Okey, daripada harta mak ni 10,000 mak nak bagi. Kira-kira okey bawah pada 1/3 boleh lah serah. Mudah. Tapi kalau kata terlalu umum, sedangkan si mati ni ada kereta, ada rumah, ada sahih, ada gotu, 1/3 setiap harta. Letih lah. Letih. Dan yang mana apabila harta melibatkan harta tak alih, ada bangunan, ada rumah, ada kebun, menyusahkan waris. Sebab itulah kita akan tengok juga wasiat tidak boleh menzalimi waris. Okey. Setakat ni ada nak tanya ke? Ada nak tanya? Kau jelas molek. Kau nampak ngatuk dah. Adik-adik tu. Jadi anda baca ya, nanti kita syarah minggu depan yang apa ni? Tinggal kemudian maka dibahagikan pusakanya antara segala warisnya. Ni kita akan bincang lepas ni insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan jumpa pula pada lain kali. Jadi ta'awuzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Gaza, fi Palestin, fi Suria, fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Jadi ana tutup kita punya majlis pada malam ni dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.